Soalan ni menarik. Dia kata, doktor, saya tengah buat IF, intermittent fasting, untuk kurangkan berat badan daripada malam sampai tengah hari. Boleh ke doktor kalau pagi atau tengah hari itu saya buat exercise dekat 30-45 minit? Jawapan saya, memang boleh, tak ada masalah. Kalau terutamanya tak ada penyakit lemah jantung, tak ada penyakit kencing manis yang perlukan insulin 3-4 kali sehari, dan tak ada penyakit-penyakit kronik lain, memang tak ada masalah kalau buat senaman semasa puasa. Dan kalau matlamat korang memang untuk kurangkan berat badan, kombinasi intermittent fasting dengan buat exercise adalah kombinasi yang baik. Tetapi jangan buat teruk sangat. Pastikan hydration tu bagus. Minum air sebelum dan selepas buat exercise. Dan apabila kita dah buka puasa, dah berhenti buat IF, nak makan tengah hari atau makan malam, kalau banyak buat exercise siang-siang, saya cadangkan tingkatkan jumlah protein pemakanan dan tingkatkan lemak yang berkhasiat. Sebab peningkatan protein dalam pemakanan semasa buat intermittent fasting akan pastikan badan kita tak kurang otot, tak hilang otot, kurang lemak dalam badan, tingkatkan jumlah otot di dalam badan. Itu adalah natijah paling baik apabila kita combine buat intermittent fasting dan senaman.